Assalamualaikum nu sana Mas Egi sadonyo. Nak taraso sana lah 2 bulan Mas Egi nak buat konten. Yo karena sana kira-kira ko Mas Egi sibuk menjago durian. Jadi tidak takajan Mas Egi sana membuat konten. Jadi sana karena durian lah mulai langang, lah mulai cie-cie jatuh sana. Jadi gini Mak Segih mencuba-cuba ambil vlog sana. Mudah-mudahan nu sana asalnya terhibur dan lai suka lah tu sana. Jadi sana sebelumnya jangan lupa sana subscribe dulu sana, like dan komen supaya channel Mak Segih tu berkembang dan bisa yolah memanggan orang Minang sana. Ayo sana vlog kini ko Mak Segih nyo kawanan dek nakan Mak Segih kan. Dari separuh gilu sana namanya Bang Dagi lah, sana pasti kenal. Yalah sana karena relasi yang sana betul you pilih lo, dia udah ancam Mak pilih lo sana. Dah sana ikutlah Mak Segih sana. Assalamualaikum. Alhamdulillah sana. Kini dah tiba di ladang topik Mak Segih menjaga durian. Kini langsung sana aku lah kediaman Mak Segih sana. Assalamualaikum sana. Boleh ya pakai mic kan? Betul Pak. Siko kana kediaman Mak Segih selama memilih durian. Kerana hari lah siang ayo sana kita mulai saja sana memilih durian lah kan. Kan? Durian apa kan? Ya Pak. Aku nak durian kan. Boleh ikut kan? Ya. Kalau lah durian lah kana. Kan ikut kana. Ikut kana. Banyak kan? Kan? Banyak kan? Alhamdulillah sana. Lewat banyak ini durian sana. Yang nama durian penghabisan yang mendekor sana. Kadang dia nama. Anak ada lah kana. Kadang-kadang kana. Punya kana. Kalau cuba cari yang lokasi lain lah sana. Yang bagi kat situ lah sana. Risiko kalau banyak sana. Tak ada dah kan? Kosong kan? Tak ada dah kan? Ikut tang patai kau. Mak ada tang durian kau. Oh, sorry sana. Aku salah sana. Tang patai kira. Kira ambil kan resto kan. Kau bisa karek kan? Aisyah. Ya. Kau nak tang durian kan? Boleh tang durian mah. Kenal itu kan? Alhamdulillah sana. Iko nama durian nama durian jentuang kan. Tu. Iko mode kulit nama deko konya sana. Tapi kalau dibuka sana iko isi sana iko. Iya. Ada kau penuh rago kan? Lain. Lah ya. Batang patai. Ada sana. Batang cerai sana. Aku sana nampak yang jumbo di antara durian-durian yang dapat kini sana. Bolehlah sana mungkin kini wak balik ke pondok lah sana. Kerana lumayan lah dapat sana. Dah kan? Langsung pondok kan? Dah sana. Balik kan? Lalu mak. Tondok dah kan? Itu siapa sih merah mak? Ya. Biasa mak tanduk kan? Ya. Karambi. Kalau makan pagi mak aku dah. Mak tahu kan? Iya. Kecil dia mak. Ini lah kan boleh ya durian kan. Cuba ya lah kan. Cuba mak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Umu kan. Ya Pak ya. Weh. Ayah tu ni kan. Ni banyak dapat kan. Kita ada kan. Yalah sana. Sono itu dapat durian sana. Tapi alhamdulillah sana. Ni baiklah sana. Biar video lah musim habis durian. You ketika musim durian betang sana ada sempat sana. Di Sikolo ada ladang Sikolo beku yang 9 pailo ke ladang selai sana.
menjaga ladang etik sana. Ayolah sana, kalau itu langsung masuk pada sini sana. Jadi sana durian lah terkumpul sana sebelum awak masukkan ke ragu. Kau ragu namanya sana. Kalau di siku di Limau Manis, kau ragu namanya. Tapi kalau di tempat lain tak tahu di sana. Ini banyaknya nama macam-macam di setiap tempat sana. Kalau ikut sana kau namanya kan? 10 lidih. Aku 10 lidih, tapi untuk durian sana. Ayolah sana, kalau itu langsung masuk pada sini sana. Awak masukkan kemari, awak bawa pulang lah sana. Okey sana. Jadi sana. Alhamdulillah sana pembersihan durian dah siap. Kini awak masukkan ke dalam ragu kalau sana. Boleh awak bawa ke tempat tokir lah kan. Boleh tempat piting lah. Okey sana. Kan? Sakit ke tangan kan? Ba kamu selalu ragu lah, Mak. Mak tu kan? Lah dah kau bak kecil dah. Lain ni kan? Lain lah, Mak. Ya kau lah. Kau ancak saya kan? Di gadang ni, Mak. Dia nilai dari sesuatu dari kafir kan? Itu nama orang kecil ayo. Isi wayo mah. Tapi nak saya akan zoom lah. Adang mah. Adang kan mah. Oh ya adang. Yalah itu untuk buat lah. Ya, Mak. Ya. Cuma kau nak niu kan? Ayolah kan? Tidak, Mak. Alhamdulillah sana kini durian dah siap dekabek. Let's go pulang sana. Awak jual kat Tokyo lah sana. Bisa akan dijual kan? Lanjut, Mak. Nah, kan kamera aja. Kamera awak jual ya kan. Tak taluk tu, Mak. Ya. Nah kan wah lah. Wah, Mak. Itu tempat lah kan. Kan? Jatuh semulong, Mak. Karambi. Itu pemisah sana. Kalau awak surang tu itu sana. Nak kan kamera aciknya saja. Nak namu nolong ada. Tu orang lecek macam tu ha. Ya. Itu merah, Mak. Oh iya nak. Inilah kan. Kalau banyak subscribe kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, rantang kan. Kau lah ucap kan nak. Wih. Kau nak makan lah kau kan. Jadi semua kan. Ringan. Ingat nak kan Rambi. Yuk jalan ke sana. Kan? Tu kan perjalanannya lagi kan menuju perjalanan. Kau nama selesai kau, Mak. Wah, kau nama serasa uak makan. Kalau soal penduduk di situ menyambut serasa uak. Aku salah satu potensi wisata sana makan di Limau Manis kan. Kau jadi wisata tu, Mak. Itu lah kan rencana kan. Mudah-mudahan lah ya terwujud kan. Silakan mak payah kan. Kalau, Mak, nak selfie, Mak, Pak. Barik kan aja lo kan. Barik makan Rambi. Selfie je kan lah. Barik. Iya.
Undi sana, undi ko na perjuang masagih sana. Terumpa lah betul sana. Bala sana, tempat lari balik baru sana. Dan ternyata sana perjuang masagih dah selesai. Bagus dia kecil dah selesai sana. Sedih sana. Kan, sedih kan? Itu nak dia sebarang sana. Pergi balik sana. Remedia dan sebuah hati. Anjay. Penyelador. Ada sana. Ikut perjuang masagih sana. Awak lelaki ku pantang je dah sana. Kan? Rasa. Sana Beriku mana lah sana perjuangan pangkut lian sana. Bebas ada sana. Aduh. Dia lah masih gih pak. Mak kasih tu jalan. Bodoh jalan rancak. Betul jualan randam deh. Indah iyo cegak deh. Malu mau konon pada apa? Urut ya. Itu mah. Tuh itu. Wah. Masih gih you nak kajak cegak deh ya. Indah cegak mana dah? Kodoh jalan rancak. Ketujuh jalan menditu. Nak cegak namanya tu dah. Hah? Ini rancak. Tak tahu nama orang. Karambi. Okey sana. Sekian dulu lah sana vlog dari Mas Ege. Terima kasih banyak sana yang sana anda subscribe, yang anda like, yang anda komen, yang anda menonton video ko sampai habis sana. Semoga sana terhibur dan tunggulah video-video Mas Ege, vlog-vlog Mas Ege selanjutnya sana. Itu sana karena Mas Ege dah siap di dunia ni kau sana macam sana. Kini Mas Ege mandi sana. Okey sana. Sekian dulu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Kau tahu kan? Ini lah